Untuk menjawab soalan dari jendera, untuk maklumat ahli Dewan Yang Mulia ini, kerajaan negeri menyedari bahawa sistem perlindungan sosial negara perlu direformasikan agar ianya lebih komprehensif dan serari dengan revolusi sosial ekonomi global. Oleh itu, PKSO telah mengambil langkah proaktif di mana pada 18 Disember 2025 dan Undang-Undang Skim Keselamatan Bukan Bencana Kerja atau dikenali SKBBK 2025 telah diluluskan di Dewan Negara dan dijangka akan dikuatkuasakan sepenuhnya pada 1 bulan Jun 2026. Skim ini juga dikenali bagi skim lindung 24 jam di mana liputan perlindungan 24 jam akan diberikan kepada pekerja yang layak semasa tempoh pengajian, termasuk perlindungan bagi kemalangan yang berlaku di luar waktu kerja dan tidak berkaitan secara langsung dengan pengajian. Skim ini menyediakan manfaat seperti faedah perubatan, faedah hilang upaya sementara, faedah hilang upaya kekal, allowance layan sentiasa, faedah orang tanggungan, faedah pengurusan mayat dan faedah pemulihan. Berdasar angka PKSO sebanyak 43,168 kes kemalangan di bawah Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 Akta 4 telah ditolak oleh PKSO dan diputuskan bukan bencana kerja sejak tahun 2001 hingga 31 Disember 2025 di seluruh Malaysia. Ini kes. Untuk maklumat ahli yang berhormat, berdasarkan data pekerja aktif setakat Mac 2026, pelaksanaan SKBBK dijangka memberi manfaat kepada lebih kurang 164,490,006 orang pekerja tempatan dan 29,138 pekerja asing di negeri Pahang yang aktif mencarum di bawah PKSO. Pelaksanaan skim ini akan memperluaskan perlindungan sosial kepada pekerja bukan sahaja ketika berada di tempat kerja, malahan meliputi kemalangan di luar waktu pekerjaan termasuk ketika berada di rumah menjalankan aktiviti harian. Untuk maklumat ahli Dewan Speaker, perlindungan 24 jam ini hanya cover di Malaysia sahaja, tidak termasuk di luar negara. Untuk menjawab soalan B, pejabat PKSO di seluruh Pahang bersama-sama kerajaan negeri telah akan melaksanakan beberapa inisiatif untuk memperluaskan dan mempertimbangkan terhadap kesedaran rakyat negeri Pahang berkenaan perlindungan keselamatan sosial melalui skim lindung 24 jam, antaranya kerjasama strategi dengan pihak berkepentingan ahli parlimen, ADUN dan di negeri Pahang, melaksanakan program publicity melalui media sosial seperti di LAM, Sensawang, Facebook, YouTube, WhatsApp dan Instagram. Kerjasama dengan media arus perdana dan media sosial, dan akhir sekali menjalankan program kesedaran seperti program PKSO menindung dan yang diadakan di seluruh negara melibatkan majikan pekerja, kesatuan dan persatuan industri. Untuk maklumat semua, selain itu pekerja juga mempunyai 54 khidmat pelanggan di seluruh negara dan di Pahang ada 3, satu di Kuantan, Tembelor dan Bentong, yang turut bertindak sebagai platform bersemuka bagi semua masyarakat termasuk rakyat Pahang mendapat informasi mengenai skim lindung 24 jam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat mengenai skim lindung 24 jam melalui platform rasmi PKSO dan tarian khidmat pelanggan PKSO 1-322-8,000. Sekian, terima kasih.